Apabila kita melakukan kritikan hadis, kita tidak hanya bergantung kepada isnad, tetapi sebahagian besarnya bergantung kepada isnad. Apabila kita melihat kepada para orientalis, ada yang menolak isnad sepenuhnya. Mereka ini hanya menilai hadis berdasarkan kandungannya sahaja, atau ada juga yang menggunakan isnad secara terhad. Sebagai contoh, dalam isu pensisteman periwayatan hadis, anda mungkin perasan bahawa dalam 15 tahun terakhir, banyak yang telah ditulis dan dibincangkan. Jika anda meninjau, pelbagai perkara diperkatakan tentang pensisteman. Mengapa? Kerana teori perawi bersama hanya mula masuk ke dalam literatur kita secara aktif dalam 20 tahun terakhir ini. Dan perawi bersama secara tidak langsung membuatkan kita membincangkan dan membuktikan isu-isu seperti pensisteman periwayatan hadis serta pelaksanaan majlis-majlis hadis secara teratur. Ya, perkara ini telah muncul di hadapan kita. Kita membayangkan satu proses periwayatan hadis yang berterusan bermula dari baginda Rasulullah SAW, kemudian generasi para sahabat, seterusnya mereka yang dididik oleh para sahabat dan seterusnya tanpa terputus. Tetapi yang bermula dari zaman baginda Rasulullah. Namun para orientalis biasanya tidak menerima proses periwayatan hadis yang bermula dari zaman Nabi Muhammad SAW. Salam sejahtera kepada semua dari Sekolah Istanbul. Para penonton yang dihormati, hari ini kita akan berbicara tentang ilmu hadis dan orientalisme. Tetamu kita hari ini ialah pensyarah kanan Dr. Fatma Qazal. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Apa kabar? Saya sihat, anda sihat? Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas kehadiran anda. Doktor, dalam program kita sebelum ini, kita telah berbicara dengan anda tentang ilmu hadis dan tentang kebolehpercayaan hadis. Hari ini, kami juga ingin melihatnya dari sudut pandang para orientalis. Kami ingin membincangkan kedua-dua aspek ini bersama-sama. Jadi, bagaimana sebenarnya Barat memandang hadis? Kami juga ingin menilai dari sudut ini. Apa pendapat anda? Dari sudut pandang orientalis, bagaimana seharusnya penilaian terhadap ilmu hadis dilakukan? Apakah kesan para orientalis? Pandangan para orientalis terhadap hadis, pertama sekali kita perlu nyatakan bahawa ia berbeza daripada kita. Maksudnya mereka secara tidak dapat dielakkan mempunyai pandangan dunia yang berbeza. Mereka juga mempunyai pengalaman sejarah yang berbeza. Mereka datang dari tradisi yang berbeza. Jadi sebab itulah kita perlu membaca kajian mereka dengan kesedaran terhadap perbezaan-perbezaan ini. Perbezaan yang paling penting sudah tentu adalah isu kenabian Nabi Muhammad. Kerana tiada seorang pun orientalis yang menerima kenabian baginda, mereka menganggapnya sebagai seorang tokoh sejarah. Sekarang, menganggapnya sebagai seorang tokoh sejarah mungkin kelihatan seperti tiada akibat negatif. Tetapi pada akhirnya, terdapat maklumat tentang perkara gaib dalam hadis, terdapat contoh baginda memberitakan masa depan, juga terdapat contoh baginda memberitakan umat-umat terdahulu. Adalah mustahil bagi seorang orientalis untuk menerima perkara-perkara ini. Oleh itu, mereka menolak riwayat-riwayat seperti ini secara a priori, iaitu tanpa melakukan sebarang penyelidikan. Ini adalah satu perbezaan yang sangat asas. Mari kita nyatakan perkara itu. Pada peringkat kedua, salah satu premis penting dalam kritikan hadis klasik bagi umat Islam ialah nilai para sahabat. Sekarang, kita tidak mendakwa bahawa para sahabat tidak akan melakukan kesilapan. Kita memeriksa para sahabat dan mereka saling memeriksa satu sama lain. Sayyidatina Aisyah pernah mengkritik sahabat lain. Seperti berkata Rasulullah tidak berkata begitu, kamu salah dengar, tidak dengar lengkap atau salah faham. Sahabat lain juga saling kritik. Jadi bukan hanya Sayyidatina Aisyah yang mengkritik. Kita juga mengambil contoh ini dan memeriksa para sahabat dari segi ketepatan. Sama ada mereka benar-benar memahami hadis, menyampaikannya dengan betul, mendengarnya dengan tepat, atau mengingati secara tidak lengkap. Dari sudut ini kita meneliti mereka, bisa dikatakan begitu. Tetapi apa yang kita maksudkan dengan keadilan, iaitu sama ada para sahabat menisbahkan dusta kepada Rasulullah atau tidak. Kita tidak membuka perbincangan isu ini dalam kajian hadis klasik. Maksudnya kita tidak berfikir bahawa Saidina Abu Bakar, Saidina Umar atau Sayyidatina Aisyah boleh menisbahkan dusta kepada Rasulullah. Bagi orientalis, para sahabat tidak mempunyai nilai seperti itu. Oleh itu, tokoh utama dalam kajian hadis akademik seperti Gaulzier juga boleh dengan mudah mengatakan Abu Hurairah boleh mereka-reka hadis. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kami terima dalam hadis klasik. Tetapi saya ingin menekankan perkara ini, perhatikan. Kami boleh mengatakan bahawa Abu Hurairah boleh melakukan kesilapan. Maksudnya kami tidak menganggap para sahabat itu maksum atau sempurna dari segi ilmu. Di kalangan para sahabat ada yang faqih dan ada yang tidak. Jadi dalam isu-isu fiqh,
Pandangan dan riwayat sahabat yang faqih diberi keutamaan. Kami memang sudah mempunyai kepekaan terhadap perkara-perkara ini, tetapi ada satu perkara lagi. Sebenarnya ini adalah satu premis. Setiap cabang ilmu mempunyai premisnya yang tersendiri. Salah satu premis yang diterima tanpa dipertikaikan dalam ilmu hadis ialah para sahabat tidak akan menisbahkan dusta kepada Nabi Muhammad. Menurut saya, ini juga bukanlah satu premis yang terlalu luar biasa. Fikirkan dengan cara ini. Adakah anda akan menisbahkan dusta kepada Nabi Muhammad? Maksud saya, adakah mungkin seseorang telah melihat baginda, hidup di hadapan baginda dan berada di bawah pengaruh baginda, akan mengatakan sesuatu yang baginda tidak pernah ucapkan, sesuatu yang anda sendiri pun tidak akan lakukan? Jadi kami melihat isu ini dari sudut pandang sedemikian. Dari sudut pandang orientalis, terdapat perbezaan. Itulah sebabnya literatur hadis kita sudah sebut dalam program pertama. Maksud saya, bagaimana seseorang yang tiada asas dalam ilmu hadis akan membaca hadis-hadis ini? Apabila membuka kitab hadis, anda akan melihat pelbagai riwayat berbeza tentang topik dan semuanya boleh jadi sahih. Kadang-kadang Rasulullah memberikan hukum khusus kepada seseorang dan kadang-kadang baginda mengubah hukumnya mengikut perubahan zaman. Kadang-kadang sesuatu peristiwa berlaku dan baginda mengucapkan sesuatu berdasarkan peristiwa itu. Kadang-kadang sebagai seorang bapa, baginda menunjukkan reaksi tertentu. Kita juga mempunyai riwayat-riwayat seperti ini. Kita menilai kesemua ini secara bersama. Dan kita bertanya, adakah ini merupakan satu hukum umum atau hukum yang khusus untuk seseorang? Kita meluangkan masa untuk mengkaji perkara ini. Kadang-kadang juga terdapat kesilapan yang berpunca daripada perawi. Dua perawi yang dipercayai boleh meriwayatkan dua perkara yang berbeza daripada Nabi Muhammad dan kita berusaha menentukan yang mana satu lebih tepat dengan menggunakan beberapa kaedah. Sebagai contoh, para orientalis apabila berhadapan dengan riwayat seperti ini, mereka sama sekali tidak meluangkan masa untuk mengkaji riwayat-riwayat tersebut. Jika mereka melihat riwayat yang kelihatan bertentangan antara satu sama lain, mereka akan segera menolaknya. Ini juga merupakan satu perbezaan yang ketara. Satu lagi perbezaan ialah pada isnad. Ketika kita melakukan kritikan hadis, kita tidak hanya bergantung pada isnad, tetapi sebahagian besar memang bergantung pada isnad. Jika kita melihat kepada para orientalis, ada yang menolak isnad sepenuhnya. Mereka hanya menilai berdasarkan kandungan hadis sahaja, atau ada juga yang menggunakan isnad secara terhad. Apa yang saya maksudkan ialah perbezaan ini bukan hanya kerana mereka menganut agama lain, mempunyai pandangan dunia yang berbeza atau datang dari tradisi guru murid yang berlainan. Maksudnya dari segi tokoh-tokoh ilmiah pun terdapat perbezaan antara kita. Jadi kita perlu membaca karya-karya orientalis dengan kesedaran ini. Baiklah, Ustaz, di sini terdapat beberapa perkara utama yang para orientalis tidak terima. Kita juga secara langsung menerima dan membuat penilaian berdasarkan perkara-perkara ini. Sebagai contoh, kita menerima kenabian. Kita juga mempunyai persepsi tertentu berkaitan agama yang kita anuti dan kita melakukan kajian berdasarkan persepsi ini. Bukankah kita boleh berfikir bahawa apabila mereka melakukan kajian tanpa menerima perkara-perkara ini, pandangan mereka akan menjadi lebih objektif? Atau bagaimana pula pandangan objektif atau tanpa prasangka mereka boleh memberi kesan? Saya faham perkara ini. Secara umumnya memang mungkin untuk memikirkan perkara seperti ini, tetapi izinkan saya katakan objektiviti mutlak tidak wujud. Mereka juga datang dari tradisi keilmuan tertentu dan mendekati isu ini dengan bagasi tradisi keilmuan itu. Contoh penting ialah sudut pandang mereka terhadap konsep tradisi. Sebagai contoh, memikirkan perkara ini. Bagi kita, misalnya, tradisi tidak mempunyai makna yang sepenuhnya negatif. Ia juga tidak mempunyai makna yang sepenuhnya positif. Tetapi ia mempunyai makna yang berharga. Maksudnya, kita melihat tradisi sebagai satu proses yang berkembang secara terkumpul atau secara kumulatif dari masa ke masa. Oleh itu, apabila Imam Maturidi pada abad keempat membuat penyesuaian ilmu kalam, saya tidak fikir ia sepenuhnya terpisah daripada hadis Nabi dan Al-Quran. Kami berpendapat ia berkembang melalui proses penafsiran terhadapnya. Tradisi adalah seperti ini. Kami memberi perhatian kepada garis keilmuan yang dicapai Imam Maturidi. Perkara sama boleh anda fikirkan untuk Imam Azam Abu Hanifah. Kita menelusuri sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Dari mana? Kerana kita berpendapat bahawa ilmu fiqh itu berkembang secara berperingkat. Tetapi orientalis memandang negatif terhadap konsep tradisi. Dari mana? Kerana konsep tradisi mereka sendiri adalah negatif. Jadi mari kita fikirkan cara ini. Bayangkan situasi di mana daripada banyak Injil, hanya Injil-Injil tertentu yang dipilih sebagai kanonik. Bagi mereka, tradisi adalah sesuatu yang mengaburkan kebenaran. Oleh itu, pendekatan negatif mereka terhadap tradisi boleh menyebabkan mereka memandang negatif juga terhadap usaha yang ingin dilakukan oleh ulama kita. Atau mari kita fikirkan cara ini.
Kerana nilai Hazrat Aisyah atau Hazrat Ali dalam pemikiran mereka tidak sama seperti dalam pemikiran kita. Mereka mungkin terus memandang ragu terhadap sebarang riwayat berkaitan dengan mereka. Situasi seperti ini memang wujud. Sebenarnya mereka juga mempunyai prasangka dari sudut pandang yang berbeza. Ya, begini, mereka juga datang dari tradisi keilmuan. Sebagaimana kita bersandar kepada Ibnu Hajar Ibnu Salih atau ulama terdahulu, mereka juga misalnya bersandar kepada kerangka yang dikemukakan oleh Qadsi. Sebagai contoh, Syad sama sekali tidak menerima riwayat-riwayat sahih, riwayat-riwayat fiqah. Dan meskipun terdapat begitu ramai orientalis yang mengkritik Syad, mereka semua pada akhirnya mengatakan hal yang sama di lembaran terakhir. Lihat misal ada orientalis Noel Coleson dan Harold Moske. Mereka mengkritik Syad serius, itu sebabnya saya beri contoh. Keduanya terang-terangan mengatakan ini. Secara garis besar, teori Syad adalah sah. Apa yang membuat mereka mengatakan hal itu adalah tradisi dan prasangka mereka sendiri. Oleh itu, kajian tanpa prasangka sebenarnya mustahil. Ya, maksud saya sebenarnya yang terlintas di fikiran saya adalah dengan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan, mungkin apabila kajian dilakukan di luar campur tangan manusia, adakah ia akan menjadi tanpa prasangka? Tetapi di sini juga kita berhadapan dengan satu sistem yang terdedah kepada penilaian para pengatur cara. Kecerdasan buatan akan mengambil data daripada apa yang ditulis oleh kita semua. Maksudnya, ia akan menggabungkan data itu. Jadi apa yang diberikan dan diajarkan kepadanya kerana ada yang diajarkan. Proses pengajaran itu juga sama. Maksud saya begini, orientalis pun melakukan perkara yang sama. Sebagai contoh, mari kita fikirkan begini. Ini soal keajaiban. Bagi seorang yang beriman adalah mustahil untuk menolak isu mukjizat. Maksudnya jika anda percaya bahawa Nabi Muhammad menerima wahyu, anda juga akan menerima mukjizat. Tetapi seorang orientalis yang melihat dari luar tanpa melakukan sebarang kajian pun akan menolak riwayat-riwayat seperti ini. Malah mereka langsung tidak cuba untuk melakukan penentuan tarikh. Bagi saya, ini adalah satu bentuk sikap berat sebelah yang penting. Ya. Sekarang anda sudah sedikit menyentuhnya, tetapi ketika kita mengkritik para pengkaji hadis barat, apa yang perlu kita pertimbangkan dalam menilai kajian-kajian mereka? Salah satunya adalah prasangka atau sudut pandang mereka. Apa lagi yang perlu kita ambil kira? Sebenarnya kita perlu sedar akan hal ini. Seperti yang anda katakan, mereka datang dari tradisi yang berbeza. Saya mengatakan ini. Saya juga sering menyebutkannya dalam perbincangan lain, jadi ini akan menjadi pengulangan. Ini juga sesuatu yang selalu saya katakan kepada para pelajar saya. Saya sangat menghargai kajian-kajian para orientalis. Saya menganggap mereka sangat teliti, berkemampuan akademik tinggi, dan sangat berjaya dalam mencari data. Tetapi mereka sentiasa mentafsirkan data ini dari sudut tradisi mereka sendiri. Oleh itu, apa yang perlu kita lakukan ialah bagaimana kita boleh mentafsirkan data ini dari sudut tradisi kita sendiri. Sebagai contoh, apakah jenis penjelasan yang boleh kita berikan terhadap perkara ini? Katakanlah, contoh paling mudah ialah isu perawi bersama. Dalam struktur isnad, kita melihat terdapat beberapa pengelompokan. Sebagai contoh, orientalis melihat pengelompokan ini sebagai sesuatu yang mencurigakan. Maksudnya, bayangkan sebuah pokok dengan kepadatan pada dahan tertentu. Tetapi, bagaimana kita boleh menjelaskan perkara ini? Jika kita mengkaji kritikan-kritikan ini, kita dapati perkara ini boleh dijelaskan melalui proses pensisteman periwayatan hadis. Atau kita mendapati bahawa hal ini boleh dijelaskan dengan pengumpulan hadis dalam jumlah yang besar dan dengan adanya pelajar-pelajar yang secara teratur menerima hadis daripada perawi-perawi yang mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Isunya sama, skemanya sama, fokus dalam rajah itu sama tetapi tafsirannya berbeza. Jadi sampai sejauh mana kita boleh mengambil manfaat daripada para orientalis? Pada pendapat saya adalah sangat berharga mereka dapat mengenal pasti corak fokus yang saya sebutkan sebentar tadi. Ya. Dari sudut ini ia penting. Peringkat seterusnya bukan tafsiran mereka penting tetapi cara kita memahaminya. Kita fokus perkara ini. Oleh itu untuk sama sekali mengabaikan atau tidak mengambil kira langsung kajian para orientalis, perkara ini mungkin boleh dilakukan 20 tahun yang lalu. Biar saya beritahu anda. Maksud anda ialah memanfaatkan secara sewajarnya. Sekarang terdapat kajian hadis yang dijalankan di Turki dan juga yang dijalankan di Barat. Memanfaatkan kajian-kajian ini juga sebenarnya adalah satu bentuk interaksi. Sejauh manakah kita saling berinteraksi? Adakah ini mencukupi? Adakah menurut anda kerjasama boleh dilakukan? Sebenarnya begini. Saya rasa mungkin perkara ini boleh menjadi lebih meluas dengan adanya kecerdasan buatan. Kerana kini masalah terjemahan sudah tidak wujud lagi. Sekarang banyak kajian yang sangat bernilai dijalankan di Turki tetapi ia tidak sampai ke Barat. Tapi hari ini saya perhatikan bahawa beberapa orang yang saya berhubung juga mengikuti artikel-artikel dalam bahasa Turki. Kerana mereka boleh menterjemahkannya dengan sangat mudah. Ini akan meningkatkan lagi interaksi dan sudah tentu ada satu lagi kelebihan. Kita juga mempunyai masalah dalam menulis dalam bahasa asing. Orang Turki, ujian bahasa.
Tetapi dengan kecerdasan buatan, kita juga telah mengatasi masalah terjemahan ini dengan cara tertentu. Lebih banyak artikel dan buku kini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Dengan cara ini juga akan wujud satu bentuk hubungan. Dan juga dengan pelbagai beasiswa dan insentif, bilangan orang yang pergi ke universiti di Barat semakin meningkat. Di sini pelbagai organisasi dianjurkan dan para orientalis dijemput ke seminar serta simposium. Maksud saya rasa kerjasama akan semakin meningkat berbanding masa lalu. Baiklah cikgu, anda menyebut tentang kecerdasan buatan, interaksi melalui bahasa asing. Tetapi bagaimana pula dengan satu bahasa bersama melalui konsep? Menurut anda, adakah mungkin membentuk satu bahasa bersama antara orang Barat dan Muslim bagi kajian hadis? Jadi begini, malangnya jawapan saya adalah negatif. Negatif dari sudut ini, istilah-istilah kita berbeza antara satu sama lain. Ilmu usul kristal adalah ilmu kaedah dan istilah dan kita mempunyai banyak istilah. Orientalis memang mengetahui istilah-istilah ini tetapi kadang-kadang mereka memberikan makna berbeza kepada istilah-istilah tersebut dan kadang-kadang seperti disebutkan tadi mengenai isu perawi bersama, kita menggunakan istilah yang sama tetapi memberikan makna berbeza. Contohnya setengah orientalis menggelarnya sebagai pengada-adakan hadis. Tetapi kita mengatakan tidak, mereka adalah perawi yang mengumpul dan menyebarkan hadis. Sebab itulah kerana istilah-istilah ini secara tidak langsung menjadi pembawa kepada satu pandangan dunia. Ia juga merupakan hasil daripada sejarah hadis itu sendiri. Orientalis mempunyai gambaran sejarah hadis yang berbeza daripada kita. Apa yang saya maksudkan ialah ini. Kita menganggap bahawa proses periwayatan hadis bermula dari Nabi Muhammad SAW, kemudian diteruskan secara berterusan oleh generasi sahabat, generasi yang dididik oleh sahabat dan seterusnya tanpa terputus. Tetapi bermula dari zaman Rasulullah. Orientalis biasanya tidak menerima proses periwayatan hadis yang bermula dari zaman Nabi Muhammad. Hal ini juga mempengaruhi pemahaman mereka terhadap istilah sahih, istilah isnad, pemahaman mereka tentang isnad, penentuan tarikh permulaan isnad yang mereka berikan. Oleh itu, saya melihatnya sebagai sesuatu yang sukar. Maksud saya kerjasama itu mungkin. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, mungkin projek bersama boleh dijalankan. Tetapi dalam hal mentafsirkan hasil projek-projek ini, pasti akan ada perbezaan. Tetapi penggunaan istilah bersama kelihatan sukar. Sebenarnya anda melukis gambaran negatif, Profesor. Tiada sisi positif? Bagaimana kita melihatnya? Bagaimana manfaatkan hasil kerja orientalis atau aspek positif mereka? Sekarang kita telah sebutkan bahawa mereka datang dari tradisi yang berbeza. Ini biasanya menjadi punca kepada hasil yang negatif. Tetapi sisi positifnya adalah begini. Kerana kita biasanya sangat dekat dan terlibat dengan hadis, kadang-kadang apabila kita melihat sesuatu terlalu dekat, ia boleh menghalang kita daripada melihat corak-corak tertentu atau terdapat perkara-perkara yang kita boleh sebut sebagai anomali yang memerlukan penjelasan, iaitu perkara-perkara yang di luar kebiasaan melalui para perawi. Sebagai contoh, terdapat perbezaan seperti perawi-perawi tertentu yang sentiasa muncul bersama nama-nama tertentu dalam sanad atau hanya perawi-perawi tertentu yang meriwayatkan hadis-hadis dalam topik tertentu. Kita kadang-kadang sukar untuk menyedari perkara-perkara ini. Saya boleh katakan bahawa para orientalis lebih berjaya dalam mengesan corak-corak ini dan mungkin juga dalam mengenal pasti bahagian-bahagian yang bermasalah. Pendekatan mereka yang penuh keraguan, dengan keraguan metodologi juga memberi kesan. Oleh itu, kajian mereka memberi kita peluang untuk menjelaskan dan menyedari perkara-perkara ini. Para orientalis meletakkan isu-isu yang perlu diselesaikan di hadapan kita. Sekarang setiap kali saya mengatakan perkara ini, saya sedikit bimbang. Maksud saya, adakah menghasilkan isu itu sesuatu yang baik? Dari sudut akademik, ia adalah sesuatu yang baik dan ini sebabnya ia baik. Jika pihak lawan anda mengemukakan soalan tentang literatur dan membuka perbincangan tentang sesuatu yang biasanya anda terima tanpa dipersoalkan, anda akan terdorong untuk membuktikannya. Jadi, adakah ini benar-benar betul atau salah? Anda jawab soalan ini dahulu. Jika betul, bagaimana saya boleh buktikan? Sebab itu, orientalisme menjadikan pandangan kita terhadap literatur lebih berasaskan bukti. Maksud saya, ada satu kata-kata daripada Cemil Meric. Saya sering mengulanginya. Beliau berkata, jawapan-jawapan kita terbatas pada soalan-soalan kita. Dan saya menganggap sangat berharga apabila mereka meletakkan soalan-soalan ini di hadapan kita. Begitu juga dari segi akademik. Mereka membuka bidang kajian baru untuk kita, contohnya isu pensisteman riwayat hadis dalam 15 tahun terakhir. Banyak yang telah ditulis dan dibincangkan. Jika anda membuat tinjauan, anda akan dapati diperkatakan tentang pensisteman. Mengapa 20 tahun lalu perkara ini tidak diperkatakan? Biar saya beritahu anda mengapa perkara itu tidak diperkatakan. Kerana teori perawi bersama hanya mula masuk ke dalam literatur kita secara aktif dalam 20 tahun terakhir ini. Dan perawi bersama ini secara tidak langsung membuatkan kita membincangkan isu-isu seperti pensisteman riwayat hadis, pengurusan majlis-majlis hadis secara teratur dan menjadikan isu-isu ini lebih beralasan serta menonjolkan perkara ini di hadapan kita.
Dari sudut ini, saya melihat kajian orientalis sangat berharga. Saya juga ingin katakan, jangan lupa bahawa mereka mempunyai lebih banyak kemudahan berbanding kita. Sekarang mari fikirkan universiti kita dari segi pendidikan. Sebagai contoh, fikirkan universiti teratas dan institusi tempat orientalis belajar. Mereka mempunyai pemahaman sejarah yang sangat kuat. Di tempat kita, kadang-kadang ahli hadis tidak benar-benar tahu tentang fiqh dan ahli fiqh pula tidak benar-benar tahu tentang hadis. Bahkan, biasanya seorang ahli ilmu agama tidak mempunyai asas yang kukuh dalam bidang lain. Kita sering melihat mereka dalam bidang lain biasanya tiada asas ilmu agama. Namun, apabila saya melihat para orientalis, saya dapati mereka sangat memahami sejarah. Mereka mempelajari sejarah Islam dalam konteks sejarah dunia. Ini berharga, maksudnya sebagai sebahagian daripada geografi Timur Dekat. Sebagai contoh, dengan mengaitkan tradisi jahiliah dengan kawasan tersebut. Sebagai contoh, kita biasanya menganggap Semenanjung Arab sebagai sebuah kawasan yang benar-benar terasing. Namun, kajian para orientalis menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya di sini terdapat orang Kristian dan Yahudi. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Esa bermula di sini sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Hanif sering kita abaikan mempunyai manifestasi praktikal seperti ini. Jadi saya rasa kita boleh memanfaatkan pengetahuan daripada mereka. Kita teruskan pembacaan kita melalui mereka. Kita terus melihat perbezaan-perbezaan ini, tetapi masih banyak topik yang perlu dikaji dan difikirkan. Semoga kita dapat membuka satu jendela baharu dari sini. Terima kasih banyak atas komen berharga anda. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Para penonton yang dihormati, hari ini kita telah berbicara tentang ilmu hadis dan orientalisme. Sampai jumpa di episod seterusnya. Selamat tinggal.